Video yang ditunjukkan tadi merupakan video 7 pelajar wanita yang membuli seorang pelajar wanita di Sabah. Kejadian tersebut berlaku pada tahun 2023. Ini diambil daripada berita TV3. Oleh itu, pihak sekolah perlu melakukan sesuatu program untuk mencegah perkara buli ini. Jadi, kami akan membentangkan kertas kerja tentang program mencegah buli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Syarif dan saya akan membentangkan pada bahagian pengenalan. Pada bahagian pengenalan dalam kertas kerja kami, isu buli dalam kalangan murid sekolah rendah semakin mendapat perhatian kerana tingkah laku negatif ini boleh menjejaskan emosi, sosial dan akademik murid. Jadi, program Mari Banteras Buli dirangka sebagai usaha proaktif untuk memberikan kesedaran awal mengenai kesan buli serta menggalakkan budaya hormat menghormati dalam kalangan murid tanpa mengira latar belakang. Oleh itu, pihak sekolah berharap agar program ini dapat membentuk persekitaran pembelajaran yang selamat, positif dan bebas daripada sebarang bentuk buli, sama ada fizikal, lisan maupun cyber. Apa rasionalnya program Mari Banteras Buli ni? Okey, rasional program ini dilaksanakan kerana yang pertama, kesedaran mengenai isu buli masih rendah dalam kalangan murid sekolah rendah. Murid mudah terpengaruh dengan tingkah laku negatif jika tiada pendidikan nilai dan intervensi awal. Dan yang ketiga, peningkatan kes buli di peringkat awal persekolahan boleh membawa kepada masalah disiplin yang lebih serius pada masa hadapan. Dan yang terakhir, sekolah bertanggungjawab untuk menyediakan persekitaran yang kondusif, selamat dan mesra murid. Berikut merupakan surat perkeliling garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM bagi program pencegahan buli di sekolah. Mengikut bab 4, accountability, pihak pentadbiran perlulah mengikuti garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM. Hal ini kerana supaya semua program dilaksanakan secara selaras dan juga mengikuti apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Matlamat utama program. Matlamat utama program ini adalah untuk mewujudkan budaya sekolah yang bebas buli melalui peningkatan kesedaran, pengukuhan nilai murni dan pelaksanaan langkah pencegahan secara berterusan. Seterusnya adalah objektif. Objektif program ini adalah untuk mengetahui maksud dan jenis-jenis buli, memahami kesan buli kepada mangsa, pembuli dan komuniti sekolah, menunjukkan sikap hormat, empati dan bertanggungjawab terhadap rakan sebaya, mengetahui cara melaporkan dan mendapatkan bantuan apabila berlakunya buli. Dan akhir sekali adalah mengamalkan tingkah laku positif dan saling menyokong antara satu sama lain. Untuk sasaran program ini, kami menyasarkan kepada semua murid Sekolah Kebangsaan Seri Kelebang. Hal ini kerana kes-kes buli ini berlaku kepada semua pelajar daripada tahun 1 hingga tahun 6. Jadi kami melibatkan semua murid untuk mereka mengetahui tentang lanjut isu buli ini. Dan selain itu, kami juga menjadikan guru-guru dan staf sekolah sebagai penyokong program ini. Tempoh dan tempat pelaksanaan. Program ini berlangsung pada tarikh 30 November 2025 pada hari Ahad, jam 8 pagi hingga 12.30 hari, bertempat di Dewan Utama Sekolah Kebangsaan Seri Kelebang. Bagi jawatan kuasa induk, ia dianggotai oleh Badan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Seri Kelebang, iaitu Pengerusi 1 Guru Besar Tuan Haji Ahmad Azhar bin Saharudin, Pengerusi 2 PK Pentadbiran Puan Siti Rohayu binti Muhammad Abdah, Timbalan Pengerusi PKM Encik Yoga Nathan anak lelaki Krishna Sami. Bagi ahli jawatan kuasa pula, kami melantik 4 orang guru, iaitu Puan Rosmilayati binti Yahya, Encik Muhammad Khairil bin Hamdan, Encik Muhammad Zahir bin Mulkan dan Puan Rafidah binti Ahmad Zahari. Jawatan kuasa pelaksana program Mari Banteras Buli. Pengarah program Encik Akias Koyim bin Ahmad Akhyar,
Penolong pengarah program Encik Muhammad Ikhwan bin Zainuddin. Setiausaha Encik Muhammad Khairul Syahril bin Faisal. Dan Bendahari Encik Muhammad Ikhwan bin Zainuddin. AJK Pelaksana Penyelaras Program Puan Rosmidayati binti Yahya. Pengacara Majlis Abdul Qayyum bin Abdul Halim. Protokol Majlis Encik Safwan bin Faisal. Penyediaan tempat dan kebersihan Puan Syahira binti Zulkarnain. Benting dan poster Encik Zainuddin bin Abdul Salam. Dokumentasi majlis Encik Wan Arif bin Jalal. Disiplin murid Puan Rosmiza binti Kamal dan pengawas. Penyediaan bahan Puan Atikah binti Rosli. Penyediaan makanan Encik Ting Zongzi. Untuk anggaran perbelanjaan dan pendapatan pula, kami mendapat pendapatan dari sumbangan IPG sebanyak RM4,000. Daripada sumbangan kelab guru dan staf pula, kami mendapat RM1,000. Bagi sumbangan daripada YB, kami mendapat RM2,000 dan sumbangan koperasi sekolah sebanyak RM500. Ini menjadikan jumlah bagi pendapatan kami ialah RM7,500 untuk program ini. Untuk perbelanjaan pula, bagi bayaran penceramah 1, ia sebanyak RM300. Penceramah 2 pula RM300. Penceramah 3 pula RM300. Penceramah 4 pula RM300. Bagi makan dan minum, kami membelanjakan sebanyak RM4,000 untuk 500 orang darab dengan RM8. Seterusnya, modul program kami membelanjakan sebanyak RM1,500 bagi 500 orang darab RM3. Cenderahati penceramah pula kami membelanjakan sebanyak RM200. Lain-lain pembelanjaan sebanyak RM300, menjadikan jumlah perbelanjaan kami sebanyak RM7,200 dan baki daripada pendapatan sebanyak RM300. Penutup. Program ini merupakan sebuah inisiatif oleh pihak sekolah untuk menyedarkan warga sekolah tentang kepentingan menjaga keselamatan ketika berlaku situasi buli. Program ini dapat membuka minda murid-murid supaya sentiasa menjaga keselamatan diri serta orang lain. Amat diharapkan oleh pihak sekolah agar setiap ilmu yang disampaikan semasa program ini berlangsung menjadi pegangan ketika berdepan situasi buli yang teruk. Sekian, terima kasih. Jadi di bahagian lampiran, kami sertakan cadangan bagi program pelaksanaan program tersebut. Program ini dilaksanakan pada tarikh 30 November 2025, hari Ahad, di tempat Dewan Utama Sekolah Kebangsaan Seri Kelebang. Masa pula dia bermula daripada 8 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Untuk tentatif program, ia bermula pada 8 pagi. Semua peserta mengambil tempat masing-masing. Pada 8.15 pagi, ucapan aluan pengacara program. Bagi 8.30 pagi, bermulanya slot 1. Tajuknya ialah Kenali, Cegah dan Tangani Buli yang disampaikan oleh Encik Rostam bin Ismail. Pada slot ini, pelajar-pelajar akan mengenali jenis-jenis buli dan pelajar juga akan mengetahui cara untuk mencegah buli dan menangani buli. Pada 9.30 pagi, pelajar-pelajar dibenarkan untuk rehat. Pada 10 pagi, slot 2 akan dilaksanakan. Aktiviti yang dilakukan adalah lakonan jenis-jenis buli. Ini akan dijalankan oleh Inspektor Muhammad Asri bin Zainuddin. Dalam slot ini, pelajar-pelajar akan lebih mengetahui jenis-jenis buli yang berada di sekolah. Dan seterusnya, pada 11 pagi, majlis penutupan dan pemberian cenderamata yang juga akan dirasmikan oleh Encik Ahmad Azhar bin Saharuddin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Kelebang.
Pada 12 tengah hari, majlis akan bersurai.